Hai guys, hari ni aku akan cuba tukarkan. Aku punya Aziar Rahmah ni tak ada Android player tau. Jadi aku akan tukarkan dia kepada Android player. Aku nak pasang dia. Firstly kita akan cabut lah dia punya button-button ni kan. Dia ada 3 ni, jadi aku akan pergikan tempat yang paling ujung sekali. Jadi biar aku senang nak set nanti. Cabut dia, just tanggalkan tu je. Ambil, tanggalkan. Kita tanggalkan satu-satu lah. Letak kat bawah, simpan dulu. Sama yang ikon pun tarik, cabut dia. Yang bawah dia tu pun sama juga. Tarik, cabut. Dia ada satu skru je kat situ. Jadi lepas dah cabut tu, kita settlekan skru tu dulu. Kita bukakan dulu skru tu. Ya, dia ada satu skru ni kita kasih keluar dulu apa-apa hal. Dia punya nak cabut ni pada aku senang je lah. Daripada bawah tu kita tarik je. Dia just pakai clip je. Clip kanan kiri. Lepas tu sampai ke atas sekali pun sama juga, dia pakai clip juga. Hati-hati lepas tarik tu, pastikan tengok dia ada satu wire lah kat dalam tu. Wire untuk pergi ke hazard light. Ini pada aku senang lah, tak ada masalah lah. Bila sampai kat belakang ni tu, dia ada satu soket. Soket ni untuk menghubungkan untuk lampu hazard dia. Okey, kita settlekan dia punya untuk airflow aircon dia. Ni pun cabut, tolak ke belakang Tolak ke bahagian belakang. Okay, baru nampak ada yang kat situ tu. Kita akan tolak dan kita akan tarik. Ni aku tak dapat nak tunjukkan lah sebab aku nak kena pegang kamera tu dulu. Yang ni tarik ke depan. Lepas kita tolak. Ni Android casing lah yang aku baru beli. Ni yang tadi aku dah settlekan. Dan aku akan tukarkan. Stiker tu aku akan cabut. Dia ada tolak daripada belakang aja. Total dia ada 3 stiker lah. 1, 2, 3. Yang kecil dengan aircon tu kan. Luar dengan dalam. Lepas kat belakang dia ada 3 klip atas dan 2 klip dekat bawah. Itu pun cabut sekali, kita pindahkan sekali. Nampak belakang tu kan? Okey, selesai. Kita dah pindahkan stiker-stiker tu dekat casing yang baru. Lepas ni kita boleh terus pasangkan lah pada kita punya player yang baru. Selesai dah. Settle lah. Okey, ni pula Android player yang aku beli. Dia nama Bazooka, dia 9 inci je. Okey, kalau kita buka, okey, apa yang ada kat dalam, just 9 inci punya Android player kat dalam dia. Okey, lagi satu dia ada bagi kabel lah, tengok. Ngam masuk 9 inci, alhamdulillah. Okey, ni dia punya wiring lah, wire kit untuk ni, untuk pasang lah, untuk settlekan. Dan tu dia ada bagi satu lagi free reverse camera. Harga dalam RM220 aku beli kat Shopee ni. Android player yang aku beli ni, dia belakang siap ada kipas tau, untuk tujuan penyejukan dia lah. Okey, siap pasang untuk Android player ni. Dia ada 4 skru, 2 skru kat atas, 2 skru kat bawah. Dia siap bagi sekali dalam box Android player tu. Macam 1, 2, 3, 4. Bila dah selesai, kita akan masukkan aircon vent tu dan juga warning hazard punya plug. Okey, nampaknya selesai, kita dah pasang. Dia pun pakai clip je, dia punya aircon vent tu dan juga dia punya warning hazard lah. Okay, ni dalaman dia, bahagian untuk Aziar Rahmah ni. Okay, firstly kita ambil dia punya kabel yang dia ada terselit. Dia just tape je itu, kita just tarik saja. Dan yang aku pegang ni adalah dia punya antena dia. Okay, just tolak ke dalam sikit. Dia selit kat situ. Dia memang diselitkan siap-siap. Okay, just kita ambil dua-dua dan kita tarik keluar dulu. Ni soket yang diberi siap-siap lah oleh Bazooka ni. Untuk kita plug and play lah. Okay, dia tak cukup lah. Satu lagi ni, aku ada beli casing ni. Lepas tu dia ada dapat satu lagi wire. Memang khas untuk aku pasangkan Android player yang ni pada wire yang ni. Okey, selesai nampaknya pemasangan daripada yang utama tu kepada sambungan yang diberikan masa aku beli casing tu. Jadi aku terus duk DIY je lah. Okey, kita cuba onkan enjin. Dia dah mengucapkan selamat datang. Okey, Bazooka dah cakap selamat datang. Ni mula-mula untuk beli Bazooka ni pada aku okey lah. Tak ada masalah pun. Cuma speaker je aku belum pasang lagi. Lepas ni kita teruskan untuk pasang speaker pula. Untuk speaker pula, kalau kita nak pasang ni, dia ada satu klip utama. Klip saja tau, bukan skru. Lepas tu dia ada 3 skru lain. Satu kat situ, satu dan satu kat tempat pemegang tu. Okay, ni aku dah lubangkan siap-siap pakai pisau. Okay, ni wire depan dia memang dah DIY tau. Jadi korang terus tarik je.
Dia dah pakai tape je. Jadi just tarik saja, bawa keluar. Okey, untuk yang speaker yang aku beli tu, Bazooka tu pun yang depan, dia just plug and play je. Dia tak ada kau potong-potong wire ke apa, tak ada. Okey, inilah speaker dia, 120 watt maksimum. Okey, aku beli set tau. Depan belakang pada harga RM120 dekat Shopee lah. Nanti apa-apa kau orang boleh usah, tak pun screenshot yang ni kan. Langsung kau boleh tengok dekat Shopee harga dia macam mana. Okey, inilah dia. Speaker dia Bazooka 6 inci. Dia jangan kau beli 6.5 inci. Kalau tak, dia tak ngam. Jadi kau beli kena cari yang 6 inci. Memang khas untuk dia ni lah. Okey, nampak situ? Nampak? Dia just plug and play. Jadi just tarik wire dia nanti, just kau pasangkan je lah. Okey, bila kau pasangkan memang dia ngam-ngam kat situ. Dia punya skru dia, lubang skru dia pun ngam-ngam. Memang cantik-cantik punya. 3 skru kat depan tu memang dia ngam-ngam. Skru dia tak bagi sekali tau. Jadi just kau pandai-pandai lah cari yang boleh untuk masuk ngam dia punya speaker tu. Akhirnya selesai sudah pemasangan Android dan juga speaker dekat Azia Rahmah aku. Kat belakang tu kena buat wiring sendiri. Pasal apa dia tak ada sediakan sekali wire untuk ke belakang. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum. Wire tu memang siap-siap dia ada bagi waktu kita beli Android player tu. Jadi kat situ ada tulis sekali.